Hai semua, kembali lagi kita dalam part 2. Hari ini kami akan memberikan contoh kes dan senario berkaitan dilema yang dihadapi oleh pesara supaya penonton lebih memahami dengan jelas dan mendalam mengenai perbincangan kita di dalam part 1. Jadi, jom! Pak Budi, seorang bekas penjawat awam berumur 60 tahun, telah bersara selepas 35 tahun berkhidmat dalam sektor kerajaan. Beliau kini tinggal bersama isterinya yang tidak lagi bekerja dan 2 orang anaknya yang telah berkeluarga serta tinggal berasingan. Pak Budi menjangkakan waktu persaraannya sebagai tempoh untuk berehat dan menikmati masa lapang. Namun, beberapa bulan selepas bersara, beliau berhadapan dengan pelbagai dilema yang menjejaskan kestabilan kewangan, kesihatan mental dan hubungan sosialnya. Dilema pertama yang dihadapi oleh Pak Budi adalah dilema kewangan. Masalah yang timbul adalah wang pencen bulanan tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian, apatah lagi dengan kos kesihatan yang meningkat. Ini mewujudkan dilema di mana perlukah Pak Budi mencari pekerjaan baru pada usia tua atau mengetatkan lagi perbelanjaannya. Konflik yang berlaku ialah tiada kemahiran di luar bidang pekerja asal menyebabkan sukar untuk beliau bekerja semula. Ramai pesara tidak membuat perancangan kewangan jangka panjang yang kukuh. Keterbergantungan kepada pencen sahaja tanpa simpanan atau pelaburan tambahan meningkatkan risiko kewangan. Dilema kedua adalah dilema emosi dan identiti diri. Kehilangan rutin harian dan status pekerjaan menyebabkan Pak Budi merasa tidak berguna. Haruskah beliau kekal pasif ataupun mencari aktiviti bermakna selepas bersara? Ini menyebabkan Pak Budi terperangkap di dalam keinginan untuk berehat dan keperluan untuk terus berasa relevan dalam masyarakat. Persaraan boleh menyebabkan krisis identiti terutamanya bagi individu yang mengaitkan harga diri dengan kerjaya. Masalah kemburangan ringan kerap berlaku dalam kalangan pesara yang tidak aktif secara sosial dan mental. Dilema yang terakhir adalah dilema sosial dan kekeluargaan. Anak-anak kadang-kadang meminta bantuan kewangan dan penjagaan kepada anak-anak mereka. Jika tidak membantu, hubungan kekeluargaan mungkin terjejas. Jika membantu pula, dirinya pula akan terbeban. Jadi, keinginan untuk menikmati masa tua bertembung dengan tanggungjawab keluarga yang masih berterusan. Ramai pesara, terutamanya di Asia, masih memikul tanggungjawab kekeluargaan. Ini boleh memberi tekanan emosi dan kewangan tambahan kepada mereka. Oleh itu, jelaslah persaraan bukan penambatan kehidupan produktif tetapi permulaan fasa kehidupan baru yang memerlukan perancangan menyeluruh. Kesejahteraan pesara melibatkan keseimbangan antara kewangan, kesihatan mental dan hubungan sosial. Sokongan keluarga dan komuniti amat penting untuk menjamin kualiti hidup pesara. So dah jelas belum? Kalau belum jelas lagi, anda semua boleh tengok video part 1 sekarang. Terima kasih kerana sudah meluangkan masa anda untuk melihat video kali ini. Bye-bye!